founder Diamond Aina Fadila Khairuddin. Okay, lebih dikenali sebagai Diamond Dinda. Siapa yang tak kenal kan? Okay, so pada malam ini, saya nak tanya juga satu soalan. Anda dekat rumah selalunya membeli skincare tu kan? Adakah ikut trend ke ataupun disebabkan tengok kawan atau ikut kawan? Dia nak ikut kawan. Ada tak yang macam tu? Kalau ada, silalah mengaku. Ada ke? Tak ada semua baik-baik belaka ya. Semua kena tahu dahulu baru gunakan. Okay, alright. So, malam ni apakah agenda kita? Apa yang kita nak belajar pada hari ini? Okay, sepanjang 1 jam ya malam ni kita belajar. So, kita akan melihat beberapa perkara yang sangat penting, iaitu kita akan memahami artistry dan rangkaian rawatan yang tersedia ya. Yang penting tu ya, benda yang merawat tu. Okay. Kita akan belajar cara memilih produk berdasarkan masalah kulit. Okey, sebab tu kita perlukan produk rawatan tersebut. Dan bersama tetamu jemputan kita nanti yang sangat istimewa, kita juga akan mendengar pengalaman beliau yang sebenar bila menggunakan produk artistry. Okey, iaitu founder Diamond Aina ya. Okey, dan sebelum kita tamatkan sesi nanti, kita juga akan berkongsi bagaimana untuk kita memaksimumkan rutin penjagaan kulit kita menggunakan apa? Menggunakan apa? Serum. Okay, alright. So, dan akhirnya kita jangan lupalah sesi tanya artistry, tanya Ros. Okay, itu penting kalau ada soalan yang ingin dikemukakan. Alright, seterusnya apa lagi yang selalu kalau kita live ni? Mesti ada quiz lah kan, mestilah dapat hadiah nanti. Okay, alright. Okey, kita nak test semua sekejap. Ada tak yang mempunyai pengalaman pigmentasi? Kalau ada pengalaman pigmentasi, 1. Nombor 2, liang rumah terbuka. Nombor 3, kedutan. Nombor 4, kulit kusam. Nombor 5, kulit kering. Mostly pigmentasi. Ya. Wow. Semua pun ada ke? Okey, tak apa. Nanti kita akan ungkai ya. Pada malam ini kita akan ungkai bagaimana kita mengatasi masalah-masalah kulit tersebut. Okey? Alright. So, sekarang kita bercakap tentang clean beauty dahulu. Alright? Kita belajar dahulu. Alright? So, apabila kita bercakap tentang artistry, kita bukan sahaja sekadar bercakap tentang kecantikan ya, tetapi artistry dibina atas 4 komitmen utama, iaitu kecantikan sehat, kecantikan yang bersih, vegan dan kebolehjejakan. Ini bermaksud ya, kita bukan saja mahu hasil yang baik, tetapi juga mahu pengguna memahami apa yang mereka sapukan pada kulit mereka. Kan? Betul kan? Baiklah, seterusnya. Kita lihat dekat sini. Nombor 1 tu nampak tak? Kuasa artistry bersama dengan Nutrilite. Sangat power ya. Perkara pertama yang menjadikan artistry unik ni adalah gabungan 2 kepakaran hebat di bawah MW, iaitu artistry sebagai pakar dalam sains kulit dan kecantikan. Dan kita lihat Nutrilite ya, pakar dalam sains tumbuhan dan nutrisi selama lebih 85 tahun, dan gabungan ini membolehkan artistry menjadi kecantikan kulit bukan sahaja dari luar tetapi secara menyeluruh lah kan. Dan kita lihat sains dan hasil terbukti. Artistry dibangunkan berasaskan sains yang sangat kukuh dengan lebih 200 paten di seluruh dunia.
Setiap formulasinya dibangunkan melalui penyelidikan inovasi dan ujian yang sangat teliti. Kerana bagi artistri kan, hasil yang boleh dilihat dan dirasai adalah keutamaan. Dan seterusnya nombor 3, nampak tak standard tinggi, kualiti pula terjamin. Daripada ladang Nutrilite hingga ke tangan pengguna ya, setiap langkah dipantau dengan teliti. Bahan-bahan dipilih mengikut standard yang tinggi untuk memastikan kualiti ya, keselamatan dan prestasi yang terbaik. Dan seterusnya, nampak tak ini adalah portfolio artistry. Kalau kita lihat dekat sini, artistry mempunyai beberapa kategori utama. Contohnya di sini kita ada studio skin yang pertama. Ini biasanya khas untuk pengguna yang baru memulakan produk ataupun yang muda ya. Biasanya kita fokuskan kepada 13 hingga 19 tahun. Skin nutrition untuk penjagaan harian, dia ada banyak kan, balancing, hydrating lah, renewing kan. Lepas tu labs, ini adalah untuk rawatan sasaran. Okey, kita juga ada Supreme LX. Ini adalah untuk anti penuaan premium. Wow, siapa yang tak nak menua kulitnya, kenalah guna ni ya. Dan sudah tentu rangkaian solekan kegemaran kita. Solekan artistry, betul? Okey, hari ini kita fokus adalah pada Artistry Labs ya pada malam ini yang terdiri daripada, mari kita lihat. Ini adalah 2 produk Artistry Lab. Apabila sains penjagaan kulit berkembang, saintis kita punya saintis artistry bertanya tahu satu soalan. Bagaimana ya jika kita nak membawa inspirasi rawatan profesional ni ke dalam rutin penjagaan kulit di rumah? Boleh ke tak ya? Sebenarnya mereka telah membuat penyelidikan dan yes, mereka berjaya dan itulah hasilnya iaitu Artistry Lab. Alright. Dan mari kita lihat kedua-dua produk tersebut. Kita ada retexturizing dan juga illuminating ya. So ramai pengguna keliru antara 2 sistem ni. Jadi saya nak bagi cara paling mudah lah untuk ingat. Okey, kalau retexturizing tu kita fokus kepada tekstur kulit ya, tekstur kulit ataupun kalau kita nak buang kulit mati. Okey. Kalau illuminating pula adalah fokus kepada tona kulit kan. Kalau tona kulit tak sekata ke, mempunyai pigmentasi ke, inilah yang terbaik. Okey. Baiklah, kita lihat. Ini nampaknya di sini kita ada skin layer. Okey, untuk kita mengetahui, ini penting tahu supaya kita faham dari luar ke dalam. Nampak ya, dia punya gambar rajah dekat sini. Ianya untuk memahami perbezaan untuk kedua-duanya, kita perlu memahami tentang kulit kita juga. Nampak tak retexturizing system bekerja pada pembaharuan permukaan atas. Dia buang kulit mati ya. Alright. Dan manakala illuminating pula boleh membantu menguruskan kita punya pigmentasi ataupun dark spot pada lapisan kulit yang berbeza-beza ya. Alright, seterusnya nampak tak sini kita tengok retexturizing peel dengan serum. Okey. Retexturizing system ni dia mempunyai 2 langkah. Langkah pertama ialah peel. Okey, kalau anda ingat yang peel tu sebenarnya kita guna dia 8 kan. 8 pump, lepas tu letak dekat muka, tunggu selama 8 minit baru bilas. Kemudian langkah kedua iaitu retexturizing serum. Yang ini adalah untuk yang peel tu tadi adalah buang kulit mati, tetapi serum tu boleh memperbaiki tekstur kulit dan mengurangkan penampilan yang roma. Alright, so kita tengok sini retexturizing serum ni kan. Saya lupa ya, tadi kita guna dia cuma dalam masa 1 bulan. Ya, dan kita guna dia dalam masa 3 bulan. Setiap 3 bulan kita guna 1 kali. Okey, jangan lupa ya. Alright.
Seterusnya pula kita ada kita ada illuminating system. Okey, illuminating system pula fokus kepada apa? Pigmentasi. Okey, sistem ni boleh mengurangkan penampilan tumpuk gelap dan memperbaiki tona kulit kita. Alright, mari kita fokus satu persatu. Kalau illuminating serum ni sebenarnya kita boleh belajar mengetahui bahawa pigmentasi kita ni sebenarnya berlaku pada keseluruhan wajah ataupun hanya pada kawasan tertentu. Kita fokus ya. Di sini kedua-dua produk ini memainkan peranan yang berbeza tetapi saling melengkapi. Alright. Langkah pertama ialah illuminating serum. Serum ni digunakan pada seluruh wajah ya. Pastikan kita apply ke seluruh wajah. Ia mempunyai tekstur yang ringan, cepat meresap dan membantu kulit kelihatan lebih cerah serta sekata. Alright. Seterusnya pula kita ada corrector. Spot corrector ni biasanya kita fokus kepada tempat spot sahaja, tempat yang ada pigmentasi sahaja. Okey? Alright. So seterusnya ya, ini adalah perbezaan di antara cara penggunaan. Alright. So kalau kita bercakap tentang penggunaan, kita mesti terfikir kan, mana satu, boleh ke kita guna dua-dua macam tu kan, yang pil ni boleh ke guna siang kan. Okay, so sekarang kita lihat perbezaannya adalah retexturizing pil ya, retexturizing pil itu kita gunakan pada malam hari sahaja, manakala dia punya serum boleh je guna siang dan malam. Alright. So untuk yang illuminating system tu dia boleh guna siang dan malam selepas toner ya, kedua-duanya. Alright. Baiklah, setakat ini kita telah melihat Artistry Lab yang memberi fokus kepada masalah kulit. Alright. Dan pigmentasi serta tekstur kulit. Tetapi selain pada Artistry Lab, kita juga mempunyai satu lagi kategori yang mengawal dapat merawat kulit kita, khasnya intensive skincare ya. Kita ada Fortnite Reset Serum ya, Fortnite Reset ini adalah salah satu produk yang saya paling suka sebab dia boleh reset kulit saya ya. Dalam masa 14 malam ia membantu memperbaiki hidrasi, tekstur kulit kita, mencerahkan dan keanjalan kulit. Ianya sesuai untuk mereka yang merasakan kulit mereka memerlukan pemulihan yang secara intensif ya. Dan seterusnya jangan kita lupakan ya, anti-wrinkle firming serum. Saya suka ni sebab saya biasa panggil dia retinol pintar ya, kerana dia boleh bantu menyokong pembaharuan kulit tanpa rutin yang terlalu rumit. Baiklah semua, sekarang kita telah belajar ya ke semua produk-produk tersebut. Okey, saya percaya pengalaman untuk kita bersama ya dengan produk-produk tersebut ya. Sekarang saya ingin menjemput kita punya guest speaker kita hari ini ya, iaitu founder Diamond Aina Fadilah Khairuddin. Dipersilakan Diamond. Selamat malam. Selamat malam Ros. Apa khabar? Jumpa lagi kita ya? Kita jumpa lagi. Khabar baik. Berjumpa. Okey Diamond. Ya saya. Okey Diamond. Okey, saya nak tanya tahu. Okey, sebelum saya banyak pertanyaan ni. Saya tahu yang yang di rumah pun sebenarnya banyak soalan pasal kita punya labs ni kan. So kalau sebelum saya tanya soalan, boleh tak Diamond memperkenalkan diri? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Selamat petang semua yang berada di Zoom. Jadi kalau anda nampak Dinda, anda dengar Dinda dengan jelas, anda bagi love, type 1, bagi comment section tu. Yes. Jadi meriah. Jadi meriah. Okey, satu love. Okey. Jadi perkenalkan diri ya. Perkenalkan diri. Okey, nama Dinda. Nama
Dinda ataupun nama betul tu Aina Fadilah lah, Ya. tapi orang panggil Dinda je. Jadi Dinda hari ni dijemput khas oleh Amway. Amway. Terutamanya nak share tentang artistry lah. Of Jadi Dinda course. harap you all excited lah. Okay. Yes, mestilah excited sebab dengan Diamond Dinda lagi, dengan produk lagi. Ya. Okay. Diamond, saya percaya semua ingin tahu banyak-banyak soalan ni. Okay, sebelum tu saya soalan dulu. Saya soal Diamond dahulu. Okay, Diamond. Diamond bila mula mengenali artistry? Saya ada 3 soalan, lepas tu Diamond jawab ya. Okay. Mengapa Diamond memilih artistry berbanding jenama lain ya? Dan apakah yang membuatkan Diamond masih kekal bersemangat bersama artistry sehingga hari ini? Okay, jadi soalan yang pertama tadi, bila saya start using artistry lah. Okay, so saya start mengenali artistry ni pada 2017. 2017 bila saya join business Amway lah. Jadi daripada situ bestnya Amway ni dia ada banyak cabang produk dia. Dia ada kesihatan, supplementation, dia ada juga produk skincare, artistry. Jadi saya ni pula, Dinda ni memang jenis suka bersiap, suka bermakeup, suka skincare semua ni. Jadi bila ada artistry ni, saya betul-betul rasa teruja lah nak belajar. Jadi dalam business Amway ni, mereka memang ada sharing produk lah. Jadi product knowledge tu, kita pun belajar lah. Daripada situ, kita tengok artistry ni, dia bukan sahaja mengutamakan, dia bukan sahaja jenama yang besar, dia juga mengutamakan kualiti dan yang paling penting dia ada penyelidikan. Dia punya produk tu ada penyelidikan. Sebelum nak keluar satu-satu model produk tu, dia ada penyelidikan yang sangat-sangat khusus. Membuatkan kita percaya. Ya, betul. Sebab kita belajar kan. And then banyaklah evidence kan. Boleh jejakan dan sebagainya. Jadi dekat situlah yang membuatkan Dinda betul-betul rasa teruja nak cuba. Okay. Itu yang pertama lah. Saya excited saya nampakkan Diamond banyaknya love dari kita punya audience dekat luar tu yang sangat menyayangi artistry kan. Betul. Ni semua ni kita ke user tau, user ataupun kalau belum guna lagi pun at least diorang nak tahu belum ni. guna belum tahu Diorang nak tahu. Okay. Jadi bila Dinda dah start cuba kali pertama tu, terus Dinda rasa macam wow. So dapat kesan. Dapat kesan dan daripada situlah Dinda rasa nak teruskan. Okay. Soalan sebab ada result. Mestilah siapa yang tak nak kan kalau dah dapat result. Okay, soalan seterusnya. Pada pendapat Diamond lah kan. Apakah yang membuatkan ramai pengguna kini memilih penyelesaian penjagaan kulit di rumah berbanding rawatan invasif? Okay, sebenarnya pandangan saya, pendapat saya. Okay. Pandangan Dinda sebenarnya semua orang kan, kebanyakannya lah orang perempuan lah. Bukanlah semua orang, kebanyakan perempuan. Betul. Perempuan memang suka nak jaga kulit, suka nak cantik. Tapi of course lah rawatan dekat luar, cost dia. Betul. Cost. Selain daripada tu, dia tidak menjanjikan result yang terlalu wow. Jadi kalau kita dah berhabis duit, and tak dapat result yang memuaskan hati, kita akan rasa rugi. Lagi nanti selepas tu. Punya tu. Kalau stop, downtime ada. Lepas tu kalau stop nanti ada kesan sampingan pula. Jadi daripada situlah sebenarnya kenapa bila kita kenali artistry, kita tengok dia punya ingredient dalam tu, yang paling dia suka lah kan, ingredient dia semua based on phyto. Kebanyakannya based on phyto dan vegan. Dan vegan. Jadi memang tak terikat dengan ataupun tidak ada bahan kimia yang tinggi ataupun membahaya lah. Yang boleh menghakis kulit dan sebagainya. Jadi disebabkan itulah juga artistry ni relevan tau dan menjadi pilihan ramai orang. Jadi kalau anda belum pilih, why not? Ini kalilah. Ros mencuba ya. Kalau yang belum try ya. Okay, Diamond tadi kan Diamond ada cerita pasal Diamond punya kulit dulu-dulu tu sangat kering. Okay Diamond, boleh tak Diamond ceritakan sedikit bagaimana masalah tersebut memberi kesan kepada rutin penjagaan Diamond dan mengapa Diamond memilih produk rawatan daripada artistry? Okay, jadi bila kita ni nak pilih produk kan,
sebab kita nak spend duit untuk beli produk. Jadi kita mesti nak kena tahu dululah apa keperluan kita. Bukan apa yang kita suka, Ros. Betul. Apa yang kita perlu sebenarnya. Ya. Jadi apa yang kita perlulah. Jadi untuk Dinda kenali, Dinda analisa kulit Dinda kering. Jadi kering ni, kita kena tahulah kering ni dia akan membawa kepada pigmentation, kusam. And then paling teruk, kedut. Tidak. Dia nak Tak kedut, takut kan. Di usia lewat 30-an, nak masuk 40-an lagi takut kedut lah. Betul. Jadi orang kulit kering ni, kami punya masalah ni memang pigment, kedut, kusam. Jadi betul. bila Dinda dah tahu dah masalah. Makeup tak cantik. Kan. Tapi nasib baik pakai artistry. At least boleh cantik kan. Okay, jadi bila Dinda dah kenal pasti masalah kulit Dinda tu, jadi Dinda terus pilih produk apa. Sebab MV kan dia banyak dia punya rangkaian tu. Jadi kita kena pilih Ikut kesesuaian. pilih yang betul. Bukan pakai banyak. Tapi pakai yang betul. Sebab bila kita pakai yang betul, kita mesti ada result. Dan so far memang daripada dulu Dinda perhatikanlah Dinda punya masalah. Dulu pigment memang sangat ketara. So sekarang dah semakin pudar. And then kalau Dinda tengok Dinda punya gambar yang dulu-dulu, perasan tau ada kedut yang ketara. Dan sekarang kedut tu semakin berkurang. Itu yang paling Dinda suka. Dan the best part is Semakin cantik. Semakin cantik tu. Nampak tak? Ya. Dia cakap Ada orang cakap semakin cantik. Thank you. Siapa yang kenal Dinda dulu tahulah. Dulu kusam. Kusam and then sekarang dah glowing sikit. Okay, Diamond. Banyak soalan lagi ni, Diamond. Tak apa, boleh. Sampai esok ni, Diamond. Okay. So, produk yang memberi hasil paling ketara lah kan. So, apakah produk artistry yang memberikan hasil paling ketara untuk Diamond? Okay, MV kan banyak. Jadi macam Dinda cakap tadi, Dinda akan pilih lah yang sesuai. So untuk yang paling Dinda rasa macam bila bangun pagi, esok bila kita pakai malam tu, esok bangun pagi glowing adalah first kali sleeping mask yang warna purple tu. Itu yang memang obvious sekali Dinda perasan. Kalau Dinda tak pakai malam tu sleeping mask, esok pagi bangun kulit memang kering. Tak menua-nua kita ni. Kan? Esok pagi memang kering. Ros, memang kering. Tapi kalau malam tu Dinda pakai, esok pagi Dinda akan pergi kat cermin, Dinda akan tengok dia akan glow, lepas tu dia akan moist. Ni betul. So itu yang memang Dinda paling suka dan of course, yes. Suka juga. Suka kan? Mesti kena suka. Kan? Kalau benda tu bagi kesan, kena suka lah. So itu yang pertama. Yang kedua adalah illuminating. Sebab banyak jeragat. Jadi bila banyak jeragat, mesti kena ambil yang illuminating dengan corrector sekali. So bila Dinda dah pakai, Dinda tak boleh stop tau. Kalau Dinda stop, Dinda rasa macam, nanti kalau aku stop ni nanti pigment tu dia macam beranak ataupun dia grow tau. Dia datang lagi. Orang yang ada pigmentation ni, dia punya pigment tu dia boleh grow. Jadi untuk setidak-tidaknya tak bagi dia grow, setidak-tidaknya kita bagi dia menunda masa untuk dia lebih worse. Lagi sekali dia tak datang. Betul. So corrector lagi satu, corrector. Itu dua tu memang wajib lah untuk malam. Untuk malam corrector, bukan malam dan siang lah. Illuminating tu serum dan juga corrector. Yang tu Dinda suka and yang paling Dinda wajib. Ini bukan suka, yang ni wajib. Ini kena wajib. Wajib adalah sunscreen. Orang kulit kering dia tak boleh tak ada sunscreen. Kalau tidak lagi worse. Jadi jangan kita salahkan produk. Saya dah pakai dah illuminating ni. Saya dah pakai dah sleeping mask. Tapi tak ada apa-apa. Rupanya siang-siang hari dia lupa tak pakai sunscreen. Aduh. Dia cakap cukup. Jadi yang itu bukan suka, yang tu perlu, wajib. Okay. Okay. Banyak ni soalan Diamond. Kita takut pula tak cukup masa ya. Okay. Sebagai seorang pemimpin, Diamond, saya telah Diamond mesti telah membantu banyak orang kan. So apakah maklum balas pelanggan yang paling memberi kesan kepada Diamond? Yang menghappykan Diamond. Mesti happy punya. Okay. So bila kita berkongsi tentang kebaikan produk kepada kita punya pelanggan lah khususnya. Jadi kita memang mengharapkan sebenarnya. Kita memang mengharapkan kita dapat bantu dia. Jadi of course lah, bila kita dah pakai dulu, kita dah dapat result dulu, kita boleh share dengan orang pengalaman kita menggunakan produk. So daripada pengalaman tu lah,
orang dengar, orang rasa macam aku pun nak cuba juga. Jadi pelanggan Dinda akan make sure sebelum dia orang cuba, dia orang ambil lah gambar dulu, setidak-tidaknya kita nak tengok sebelum dah selepas kan. Ambil gambar dulu. And then bila kita dah suggestkan kat mereka apa keperluan kulit mereka mengikut permasalahan mereka. Jadi dekat situlah sebenarnya kita start follow up. Jangan kita bagi produk tapi kita tak follow up sebab kita tak tahu, takut dia ambil produk-produk sekian. Lepas tu dia salah pakai ataupun tak konsisten, itu juga mendorong kepada tidak berhasil. Jadi Dinda akan follow up jugalah. Macam mana kan, pakai macam mana, so far apa rasa dia, dan feedback tadi Ros. Betul. Feedbacknya adalah ada yang cakap kulit semakin glowing. Okay, so kulit semakin glowing. Yang ada problem tadi, yang mana ada jeragat ataupun pigment tu dah semakin pudar pun ada. Dan yang paling best yang masalah jerawat. Sebab jerawat ni pada Dinda paling menakutkan lah, paling menurunkan keyakinan. Boleh ke kalau kita boleh pilih supaya tak dapatkan ada button. Saya tak nak lah. Tak nak. Boleh ke kalau tak nak. Okay, ni saya nak, ni saya tak nak. Nak glowing. Betul. Nak muda. Tak nak, tak boleh. Dia tak boleh. Dia kena ada rutin penjagaan. Jadi ada lagi banyak soalan kami. Okay. So, jika Diamond sekiranya biasanya membantu pelanggan tu, macam mana cara Diamond mengenal pasti keperluan kulit mereka tu? Okay. Cara-caranya. Okay. Jadi kulit ni pun dia ada jenis kulit. Okay, jenis kulit. So kita sebagai penjual lah kena tahu jenis kulit dulu. Okay, jenis kulit kan ada 4, normal, kering, berminyak dan juga kombinasi kan. So kita kalau kata kita tak boleh tengok dia, senang je kalau nak tengok sebenarnya dia ni kulit kering ke berminyak ke. Kalau kulit dia tak ada jerawat mungkin kering. Tapi kalau kering tu dia mesti akan ada tompok-tompok gelap ataupun jeragat sikit ataupun dia ada kedut lah, ataupun kusam. Tak ada jerawat maksudnya kering ataupun normal. Kalau ada jerawat mungkin dia berminyak ataupun kalau ada kedua-duanya mungkin kombinasi. Itu secara mata kasarnya lah. Tapi kalau nak betul-betul pro, kita nak bantu dia, kita pun ada penganalisa, mesin penganalisa. Betul. Jadi kita Dinda akan bantu mereka untuk analisa dulu jenis kulit mereka, and then kita terus bagilah. Sebab MW dia dah senang dah. Kita tak perlu nak teka. Ni kulit awak ni macam ni, awak kena pakai yang ni. Tak perlu teka dah. Sebab kita punya memang dah ada khususnya. Okay? Jadi betul. Terus bagi je lah. Itu cara saya bantu mereka. Saya terus bagi, saya tengok, saya analisa, dia saya bagi. Okay? Baiklah Diamond, ada lagi soalannya iaitu pada pandangan Diamond lah kan. Alright. So mengapa konsep artistry yang ada clean beauty dan formulasi berasaskan tumbuhan semakin penting? Sebab orang sekarang dia semakin bijak kan. Ya, betul. So apa pendapat? Pada pendapat Dinda, memang bagus. Nasib baik saya ni pilih artistry tau. Nasib baik Dinda pilih artistry. Jadi bila Dinda pilih artistry, paling senang Dinda nak convincekan orang because of dia punya clean beauty ni lah. Dia punya ingredient tu macam Dinda cakap tadi, datang diperbuat daripada phyto, datang daripada kita punya ladang Nutrilite yang organik. So orang sekarang memang mereka sangat-sangat peka, aware dengan duit yang mereka akan keluarkan. Dekat mana? Lebih-lebih lagi social media sekarang senang, di hujung jari je. Tengok produk apa ingredient, kan. Jadi bila kita di dalam artistry ni, kita rasa macam senang. Kalau you nak siasat artistry, kalau you nak tengok apa ingredient, kita rasa okay, teruskan. Boleh tengok, boleh dijajaki. Itu sangat puas hati. So kepada pengguna yang dah mengguna ataupun yang masih belum mengguna lagi, memang MW ni ataupun artistry ni dia beauty clean, bersih. Lebih-lebih kalau orang Islam dia nak mengutamakan suci, bersih dan juga halal. Dan jangan risau, artistry ada semua prinsip tu. Jadi itulah disebabkan MW ataupun artistry ni memang relevan lah, menjadi pilihan sekarang. Sebab sekarang semua orang nak organik kan. Jadi kalau anda memang nak cari produk yang organik dan tak memberi kesan sampingan bila anda stop tu, itulah dia artistry. Kalau diberi peluang
Panjang lagi cerita kita ni. Oh, Sebabnya nasib baik dia dia- kan. kalau tak saya bawa ke ladang. Ke ladang pun saya bawa. Tak cerita ni kan. Banyak cerita. Okey. Okay. So mari kita lihat testimoni pula, Diamond. So dari sini kita boleh nampak ya penghasilan, apa tu hasil daripada penggunaan. Yang pertama kita lihat untuk hasil keanjalan. Kita lihat keanjalan pula. Nampak tak dia punya kenaikan tu? Memang tinggi ya, dia punya elasticity ya, keanjalannya meningkat. Kita lihat lagi seterusnya. Kalau kita tengok guna retexturizing tu kan, tadi nampak tak kulit kita semakin terhidrat, begitu tingginya ya. Sebelum tu di bawah. Seterusnya selain pada terhidrat, nampak tak dia punya kulit tu semakin seimbang kerana dia punya porphyrin tu, kalau kulit terlalu berminyak banyaklah dia punya porphyrin. So sekarang semakin seimbang kerana dia dah terhidrat. So apa yang menarik di sini kita boleh nampak kulit kita semakin dia punya mekanisme tu semakin melindungi dan memperbaiki dirinya. Mari kita lihat pula untuk testimoni illuminating pula ya untuk pigmentasi. Nampak tak Encik Wong dekat sini umur dia 52 tahun, nampak dia punya pigmentasi yang tebal sangat tu. Walaupun lelaki kan Ros? Lelaki pun boleh guna. Jangan ingat skincare ni untuk perempuan je. Tengok Encik Wong dah semakin handsome dah. Nanti umur 55 lagi handsome. Umur 60 makin handsome sebab artistry. Reverse. Okay, nampak tak dia punya pengurangan 37%. Seterusnya kita ada Puan Alawiyah binti Muhammad Ali, 55 tahun. Nampak muda. Jauh sangat penurunannya sehingga 45%. Seterusnya kita ada Puan Siti Rubaiyah binti Selamat berumur 42 tahun. Juga mempunyai masalah pigmentasi. Ya, menurun sebanyak 47%. Diamond, kita nampak daripada artistry punya je. So saya nak tengoklah Diamond punya. Inilah result dia. Okay. Wow. Tengok saya mesti wajiblah saya kulit kering kan. So saya memang pakai illuminating system ni untuk buangkan pigmentation tu. So saya memang puas hatilah. Bukanlah kita nak kata dia 100% akan hilang tau. Susah juga. Tapi setidak-tidaknya semakin pudar. Itu yang pertama kalau illuminating. Tapi untuk dia tak semakin kusam lah. Saya pakai itu HA tu. HA tu dia akan bagi glow balik. Dia akan glow up balik lah. Padanan ni memang kena ambil. You dah dah bagi kurangkan jeragat tu. So janganlah kenalah hidrat, lepas tu kenalah glow sikit. Tak naklah kusam, nanti hilang je jeragat tapi masih kusam kan. So tak boleh. Kena dua-dua lah. Saya memang dua-dua ni. Kena kahwin. Kena kahwin. Seterusnya okey, ni pelanggan saya tau. Pelanggan saya sama masalah dengan saya iaitu kulit kering. Mula saya nampak memang kusam. Ya. Kering dan kusam. Jadi bila kering dan kusam, of course ada jeragat. Jadi jeragat macam mana? Jeragat tu pigmentation. Pigmentation mesti illuminating system. Dia punya rawatan. And then nak glow up balik, mesti kena vitamin C tu. Okey. Seterusnya yang ini pelanggan saya, kawan baik saya juga. Masalah jerawat. Ya betul, jerawat kan. Bila jerawat ni maksudnya kulit dia adalah kulit berminyak lah. Jadi jerawat dia tu aktif tau. Kesian jugalah. So first kali bila kita dah bagi basic skincare, kan basic lah. Bila dah habis basic, kita masuk ke rawatan intensif, iaitu rawatan lah. Bila kita sebut rawatan tu, dia sama ada labs ni lah tadi, rawatan. So saya bagi dia labs ni, dua-dua ni, tapi kena jarak lah kan. Ada jarak. So tengoklah dia punya result tu kan. Okey, so kita dah nampak testimoni daripada diri sendiri dan juga pelanggan. Artistry, lepas tu diri sendiri, pelanggan. Wow, itu sangat penting ya testimoni ni sebenarnya. Jadi saya nak tanya lagi, sambung lagi soalan kita ya. Banyak sangat soalan ni. Jadi bagaimana ya seseorang yang boleh mendapatkan hasil yang berkesan dengan menggunakan produk yang lebih tepat daripada sasarannya. Macam mana hasil itu? Okey, macam yang Dinda cakap tadi lah kan.
kita tak perlu tengok orang tu pakai, kita nak pakai yang tu juga. Betul. Orang tu beli, kita pun nak beli yang tu juga. Tak boleh. Bukan Kena semua check benda tu, kita kena beli. Sebab rutin penjagaan kulit ni dia sebenarnya sangat-sangat mudah. Kita rasa macam payah sebab banyak sangat kita beli. Betul. Itu sebab kita rasa macam renyahnya, banyaknya. Sebab kita beli terlalu banyak. Kita beli ikut orang. Jadi yang sebenarnya rutin penjagaan kulit ni dia sangat-sangat simple. You cuma pakai apa yang you perlukan. Jadi jangan lupa buat analisa kulit dulu. Kenali kulit anda jenis apa. Barulah anda bagi tahu kepada upline dan juga yang introduce you artistry ni lah, apa masalah yang you nak, apa yang you nak. Kalau kulit you kusam, you nak glow. Kalau kulit you ada pigment, you nak pudarkan pigment tu. Bagi tahu apa yang you nak. So kita akan terus suggest lah apa yang perlu you ambil. Tak perlu banyak, tak perlu semua. Perlu ambil yang tepat, yang betul, barulah result dia cepat. Dan yang paling penting Ros, consistency. Betul. Ada orang kata, tulah banyak sangat, saya malas. Malas tu sebenarnya punca kegagalan. Tak ada masa. Mana boleh tak ada masa, sebab benda ni tak ambil masa yang lama. Okay? Jadi tak boleh cakap tak ada masa, tak boleh cakap malas. Sebab kita ni kan kena rajin. Rajin cantik. Betul. Kalau malas, tak cantik. Simple je Ros. Kurang lah. Tak baiklah cakap tak cantik. Nampak tak? Dia cakap wah. Ya. Kita tengok kulit diamond. So tulis dekat situ, rajin cantik. Type. Okay. Cakap dekat diri sendiri. Kalau aku rajin, aku cantik. Kalau aku rajin, aku cantik. Kalau aku malas, Ikrar. Kalau aku malas, aku tak cantik. Ya, betul. Okeylah Diamond. Sekarang kita lihat pantang larang. Pantang larang. Kita tak boleh guna semasa menggunakan illuminating system pula. Nampak tak? Nampak? Kita tengok itu dia. Kalau kita guna illuminating system, nampak tak? Kita tak akan guna bersama dengan produk-produk yang ada di sini. Studio cleanser, toner dia punya anti-blemish tak boleh. 40 night reset program tak boleh. Anti-wrinkle foaming serum. Kedua-dua masker ni pun tak boleh guna bersama ya. Seterusnya kalau kita guna retexturizing system pula. Nampak tak? Tadi vitamin C tak boleh kan? Tapi retexturizing illuminating system boleh pula dia berguna bersama dengan vitamin C. Saya rasa itu ada kesilapan lah yang dekat atas tu ya. Okey betul. Alright. So yang lain-lain tu sama ya macam tadi? Sama sahaja. Okey. Diamond. Ya saya. Saya nak tanya lagi lah soalan. Boleh. Pada Diamond ya. Boleh. Dia tak habis-habis ni. Sorry lah. Tapi sekat saya kalau saya cakap panjang sangat. Takut saya ambil pula rancangan ni. Ada kan Diamond orang penting ni. Baiklah Diamond, bagaimana artistry membantu memudahkan rutin penjagaan kulit pelanggan? Untuk pelanggan Diamond lah. Ya, untuk pelanggan saya dan juga pelanggan-pelanggan yang sedang mengguna. Khususnya anda yang sedang menggunakan produk. Okay? Yang sedang menggunakan produk ataupun masih belum menggunakan produk. Jadi artistry ni bila saya dah menggunakan selama lebih kurang 9 tahun, ya saya dapat result. Dan kebanyakannya juga pelanggan-pelanggan saya pun dapat result. Jadi saya boleh cakap artistry memang membantu untuk merawat masalah kulit anda. Anda cuma perlu rajin. Tadi kan Dinda cakap anda perlu rajin dan pilih produk yang betul. Of course kita akan dapat result lah. Betul. Sebab yang paling penting Rose kita kena tahu artistry ni dia tak ada kesan sampingan yang bila kita stop tiba-tiba kulit kita jadi rosak, macam rosak dan sebagainya. Tak ada. Sebab dia memang phyto base and then produk dia berkongsi ni dengan Nutrilite. Ya. Dia organik dan memang penyelidikan dia pun panjang tu nak keluarkan sesuatu. Jadi kita banyak ni cerita jadi jangan gusar, jangan ragu-ragu untuk menggunakan artistry. Baiklah Diamond, soalan saya, apakah produk artistry kegemaran peribadi Diamond? Dan mengapa? Kenapa suka? Okey, untuk Dinda sebab apa Dinda pilih dan sebab apa Dinda suka. First kali Dinda pilih yang macam Dinda cakap tadi lah. Dinda ni masalah dah tahu dah. Kita dah kenal pasti masalah kita. Jadi kita dah tahu apa masalah kita. So kita terus ambil yang tu je. Jadi Dinda suka illuminating system. Jadi kepada anda yang ada masalah kulit yang sama. High five. Ada masalah kulit yang sama iaitu kering. Mesti
spend sikit duit lah kan. Apa ni, tolak kita suka makan benda-benda yang mengarut tu, yang mana-mana ni tu kan, tolak sebab kita nak gunakan duit tu beli skincare, nak cantik ni. Jadi illuminating system. And then Dinda tak nak kulit kusam, Dinda ambil vitamin C, HA, and then paling Dinda suka adalah sleeping mask. Setiap kali apply sebelum tidur kan, and then bangun tidur terus pergi dekat cermin, you akan rasa satu pengalaman yang wow glowing. Jadi itu 3 produk yang paling Dinda suka. Dan yang keempat tadi yang Dinda cakap tadi, wajib pakai sunscreen. Ya. So, 3 lah. Jadi kalau ada nak hasil yang sama, mungkin anda pun boleh suka apa yang Dinda suka tadi. Kan? I rasa semua diorang memang suka apa yang Diamond suka. Tapi kena make sure lah kulit kita sama dulu. Kulit sama dulu. Kulit sama. Kulit sama dulu. Kalau ada masalah lain, kena yang lain lah. Janganlah guna illuminating kalau tak ada pigmentasi. Okay. Alright, seterusnya Diamond, saya rasa ini soalan terakhir lah. Apakah nasihat yang ingin Diamond berikan kepada mereka yang baru ingin mencuba rangkaian rawatan artistry? Okay. Nasihat Dinda, kalau kata anda ingin mencubalah, kalau kata anda ingin mencuba, first kali make sure kenal pasti dulu masalah. Kenal pasti masalah kulit anda dan apa yang anda mahukan. Sebab kita ni, kalau kata kita nak mencuba sesuatu, mesti kena ada sebab, mesti kena ada reason. Kita tak boleh cuba-cuba macam nak try lah. Sebab orang tu try, kita pun nak try. Tak, kita kena ada solid reason. Aku try, aku nak sebab aku nak improve aku punya skin. Nak improve skin. Sebab bila kita ada skin yang sehat sebenarnya, ia membantu kita dari segi mendapatkan keyakinan diri. Bila kita yakin, sebagai ABO lah, sebagai contoh kita ABO kan, bila kita ada keyakinan diri, maka daripada situ kita bersemangat. Bila kita bersemangat, kita boleh berkongsi dengan orang tentang kebaikan produk. Bila kita boleh berkongsi kebaikan produk, kita ada PV. Bila kita ada PV, kita ada sale, kita ada business. Bila kita ada sale dan business, kita ada duit. Jadi nampak tak? Penting ada keyakinan diri. Ada keyakinan diri, ada duit. Bayangkan siapa yang kulit kusam, tak reti pilih produk, and then tak ada keyakinan diri, lepas tu tak boleh buat bisnes, tak dapat PV, tak ada duit. Nampak tak dia punya kesinambungan. One set. Jadi betul kan, niat tu betul kan, sebab kita nak sihat. Yang pertama nak sihat. Nak sihat kulit, and then daripada situ mungkin bila kita dah sihat kulit, kita keyakinan diri dah tinggi, kita boleh jana pendapatan yang boleh bantu diri kita sendiri kan. Love. Banyak love tu dah. Tu dah habiskan soalan. Habis. Jadi kepada anda lah, jangan lupa gunalah artistry. Sebab artistry ni organik dan yang paling best sekali result dia lah. Kita tak nak lah kita letak kat muka produk-produk yang kita tak tahu datang dari mana kan. Jadi Dinda suka, anda pun kena suka. Okay? Kulit cantik, kulit yakin, duit pun ada. PV masuk. Okay? Jadi siapa yang nak menggunakan artistry ataupun suka artistry sekarang, type saya. Saya. Saya love banyak-banyak. Okay? Okay, Diamond. Saya rasa sampai di sini saja. Tapi yang penonton di luar sana jangan ke mana-mana sebab ada lagi ya. Tapi sesi bersama Diamond itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama Ros. Thank you juga datangkan saya dekat studio ni. Thank you. Thank you so much Diamond. Jumpa lagi. Bye-bye. Baiklah, itu dia tadi video. Lepas tu memang saya sangat teruja lah dengan Diamond tadi punya sharing. Saya rasa anda semua
semua teruja, kan? Happy dan sangat dapat banyak inspirasi, kan? Pengalaman daripada beliau, ya. So, saya nak kongsikan pada malam ni kita ada promosi ya pada bulan Jun. Okey, mari kita lihat promosi kita share dahulu ya. Apa promosinya? Okey, promosi untuk mengecilkan liang roma dan melicinkan kulit kita seperti yang Diamond kata tadi, iaitu retexturizing system. Dan seterusnya apa lagi yang ada? Okey, kita ada untuk mencerahkan tumpuk gelap dan menyekatakan kulit kita bersama dengan illuminating system. Dan ada lagi satu. Satu lagi ini adalah transformasi punya set ya untuk reset kita punya kulit bersama dengan Artistry Intensive Skincare 40 Night Reset Program. Baiklah semua, kita belum habis belajar ya. Saya lagi masih nak cerita pasal serum. Mari kita lihat macam mana kita nak memaksimumkan. Tadi kita dah belajar tentang illuminating dan retexturizing, kan. So kita nak memaksimumkan rutin penjagaan kulit bersama dengan serum-serum lain. Okey, baiklah. Sekarang kita lihat ramai orang, kan, yang ada serum, bermacam-macam serum dekat rumah. Mungkin ada 5-6 serum, tapi dia simpan di guna satu saja, kan. Alright, serum ni adalah produk rawatan yang lebih fokus kepada kulit kita yang tertentu seperti hidrasi, mencerahkan kulit kita, kedutan, yang roma dan kalau ada spot lah ya. Jadi hari ini kita lihat serum mana yang paling sesuai untuk keperluan kulit kita ya. Yang pertama kita ada vitamin C plus HA3 daily serum. Siapa yang ada? Boleh type C. Okey, vitamin C plus HA3 daily serum ini saya suka panggil dia sebagai serum harian. Okey, ia sesuai untuk hampir semua orang kerana dia membantu menghidratkan kulit kita, mencerahkan kulit kita dan perlindungan antioksidan dan juga penampilan garis halus. Kalau pelanggan baru ingin menggunakan serum ni, ini adalah pilihan yang mudah dan senang untuk kita perkenalkan. Seterusnya, kita ada Defying Serum. Defying Serum ni sebenarnya dia sesuai untuk tanda awal penuaan. Contohnya jika kita mempunyai garis halus, okey, yang roma terbuka, yang kadang-kadang kalau kita ada kulit yang kurang anjal, kita bolehlah guna ni ya. Correcting Serum ada lagi ya, yang ni sesuai untuk tanda penuaan yang lagi lanjut lah. Ini sesuai untuk pelanggan ataupun kita yang mempunyai kedutan yang lebih dalam, kehilangan kepejalan kulit ataupun keanjalan kulit dan wajah nampak kurang tegang. Okey. Dan seterusnya illuminating serum yang tadi kita dah belajar. Ianya sesuai untuk mereka yang fokus kepada kulit berpigmentasi, tumpuk gelap, bekas jerawat dan juga tona kulit yang tidak sekata. Dan seterusnya retexturizing serum. Okey, kita tengok. Kita fokus kepada ni kerana kita mempunyai apa? Yang roma terbuka, tekstur kulit yang kasar ataupun kulit kita yang kurang licin lah. Kalau kita memakai makeup selalunya patchy-patchy, ini memang good ya. Alright. Seterusnya kita lihat urutan cara untuk melapisi serum pula. Okey, jangan guna terbalik ya. Okey, ianya bermula daripada yang paling cair ke pekat. Kita tengok vitamin C lah dahulu. Kemudian kita teruskan dengan defying, dan jika kita menggunakan illuminating, okey, kita guna illuminating tetapi jangan guna bersama dengan retexturizing serum. So antara dua sahaja ya, jangan nak guna dua-dua ya. Tak boleh. Dan seterusnya correcting serum. So pilih 3 saja tau. Alright. So seterusnya jangan dilupakan omega drops. Omega drops ni memang bagus. Kenapa?
sebab dia boleh menyokong perintang kulit kita selama 24 jam. Tengok tu. Yang membekalkan omega 3, 6, 7 dan 9 untuk mengekalkan kelembapan, menguatkan lipid kita. Okey. Dan mari kita lihat rutin penjagaan yang lengkap pula. Kita lihat daripada sini, saya rasa semua orang dah tahu, jangan terbalik-terbalik ya. Nampak tak rutin pertama kita guna pencuci muka. Kalau pada waktu malam jangan lupa buat pembersihan berganda bersama dengan makeup remover. Seterusnya penyegar, serum. Kalau serum tu yang tadilah ikut urutan ya. Dan seterusnya omega drops. Selepas omega drops, penjagaan mata. Selepas tu baru pelembap muka. Dan jangan lupa pelindung matahari, kata Diamond tadi kan. Jangan lupa. Dan pada waktu malam ada lagi sleeping mask, jangan lupa, kata Diamond. Okey, seterusnya mari kita lihat pula apa yang serum apa yang mempunyai keserasian atau kesesuaian dengan peranti kita. Kita ada dua peranti sekarang ni, iaitu Derma Architect bersama dengan Dermasonic. So kalau kita menggunakan, bagi mereka yang menggunakan Dermasonic kan, ataupun Derma Architect, dia boleh gunakan mood vitamin C untuk cek HA tadi kan, cek H, iaitu vitamin C plus HA3 daily serum. So serum-serum selainnya itu ya, termasuk omega drops, kita boleh gunakan mood skincare ya. Dan seterusnya untuk intensive skincare fortnight repair program tu bersama dengan anti wrinkle firming serum memang tak sesuai lah digunakan bersama. Alright, so kita dah belajar ya banyak. Baiklah, kita lihat soalan ya. Soalan ya, kita ada soalan. Ada soalan ya? First, kita ada IG punya soalan saya rasa. Okey, kita ada IG soalan. Okey, Gary Comel kata kekal muda pada usia 50-an. Wow. Menarik ya. Tak pasti sama ada dia nak yang recommendation untuk umur 50-an kot kan. So untuk umur 50-an kita boleh menggunakan renewing set bersama dengan firming ya. Atau dia nak guna Supreme LX pun boleh. Best. Okay. Seterusnya kalau serum boleh gunakan correcting. Okay. Apa lagi? Oh ya. Kalau di usia 50-an ni boleh guna retexturizing dengan illuminating jika ada masalah pigmentasi. Baiklah, seterusnya soalan tu saya rasa terjawab ya Gary Comel. Alright, seterusnya kita ada Fathila Harifin 25 ya. Boleh ke suggest any sunscreen untuk elak dari sunburn kat pulau yang waterproof for sure. Okay, of course lah kita ada defying pula multi defense ya. Kita punya sunscreen. Okay, kalau kita berada di pulau kan, dia kawasan panas kan. Okay, saya sarankan anda menggunakan kita punya sunscreen setiap 2 jam. Okay, seterusnya ada lagi tak? Okey, kita ada Aisyah Harifah. Okey. Saya dah garis set tapi jerawat still naik. Saya pakai hydration set and Bio C plus salmon. Wow. Bagus ya, dia dari dalam lagi, dia guna skincare lagi dari luar. So, Bio C dengan salmon tu sambung. Ya, continue. So, untuk set hydration tu pun boleh continue ya. Tapi dia boleh tambah ni jerawat kan. Apa tu yang kita punya studio tu. Kita guna studio tu yang clearing gel. Aduh, lupa pula. Clearing gel ya. Kita boleh letak dekat kawasan yang ada pimples ya. Ataupun boleh guna ni purifying.
Okay, boleh guna purifying untuk kurangkan kita punya minyak. Dan seterusnya kalau menggunakan polishing mask, kena berhati-hatilah di kawasan yang inflam tersebut ya. Ada lagi. Okay, sekarang kita lihat soalan daripada anda di luar sana. Okay, kita ada Alia Azam ya. Okay, maksimum guna 3 siram ya. Yes Alia, 3 siram. Nanti kalau kita guna 5 siram, kita pening. Tapi kalau dekat rumah kita ada 5 siram, pagi kita kiralah kita ada 3, so malam kita campur lagi 3 yang lain. Macam tu, okay? Kira macam vitamin C. Vitamin C tu mesti guna malam dan pagi. Yang 2 lagi tu pairkan dia pagi, yang 2 lagi pairkan dia malam. Begitu ya. Banyak jugalah siram kita guna. Okay, tapi maksimum sekali guna tu memang 3. Seterusnya ada lagi tak? Terjawab tak? Okay, Aida. Illuminating series ni boleh ke? Mana dia? Illuminating series ni boleh ke untuk umur 20-an? Okey, ada masalah tak? Masalah pigmentasi. Kalau ada masalah pigmentasi boleh. Okey, boleh. Seterusnya kita ada siapa lagi? Aida dah terjawab. Kita tengok Okey, apa recommendation produk kalau kulit di sekeliling mata mengelupas? Kenapa dia mengelupas siang? Ada guna kita punya ni tak? Untuk apa tu, moisture untuk eye care tu. Ada tak guna? Better guna tau sebab dia terlalu kering lah tu. Ya? Alright, so itu bergantung kepada umur. Okay, kalau sekiranya umur dah 35 ke atas, boleh je guna kita punya sama ada renewing ataupun boleh guna Supreme X. Okay, best. Itu tadi Faizah Aziz ya. Terima kasih Faizah atas soalannya. Seterusnya, Ammar Zakir. Kulit kombinasi yang kering banyak, tapi berjerawat, boleh guna artistry apa? Okey, kombinasi yang kering banyak tapi berjerawat. Okey. Saya rasa kombinasi dia kering ya, tapi dia banyak jerawat. Macam itulah. So dia kombinasi kering tapi banyak jerawat, boleh guna ni balancing. Okey? Seterusnya, tapi kalau nak guna apa tu? Kalau nak campur, boleh campur dengan dia punya toner, boleh ambil Artistry Studio punya toner. Okey? So kita ada soalan Yati Saleh. Okey, anti-wrinkle retinol boleh pakai sekali dengan sleeping mask? Sleeping mask tak ada masalah. Boleh. Okey, sebab sleeping mask tu yang terakhir sekali. Seterusnya, adakah semua ini Nana ya, Nana FP Farah. Adakah semua serum hanya untuk bermasalah sahaja, yang tak ada masalah tak boleh guna ke? Yang tak ada masalah. Wow. Bestnya, tak ada masalah ya. Boleh guna vitamin C plus HA3 sayang. Okay? Alright, seterusnya. Ada lagi tak soalan kita? Syahida. Okay. Syahida, retexturizing system atau 14 night? Mana better for age 45? Actually, dua-dua ni kita boleh plan. Okay? Kita plan one by one. So, kalau Syahida, okay, kalau Syahida sekiranya untuk saya lah kan, gunakan retexturizing system dahulu. Tapi untuk kulit yang sensitif, better guna 14 nights reset dulu. Tapi kalau kulit tak sensitif, boleh guna retexturizing system dahulu sebab kita buang kulit mati, baru 40 night reset program. Okay, make sure habiskan dulu ya, baru 40 night. Okay, jangan campur dua-dua. Alright, seterusnya Nana. Oh, Nana, rajin dia ya. For sensitive skin, mana yang sesuai? Maksudnya apa itu sayang?
Adakah skincare? Kalau skincare untuk sensitif ni, kita kena buat patch test dahulu. Untuk serum ya, patch test dahulu. Tunggu, okey. Mesti kita bersihkan dulu kulit kita ya. Simpan dulu. Kita bersihkan dulu kulit kita. Kita boleh buat patch test dekat bahagian sini, pelipat ni, dengan belakang telinga kita. Make sure kita bersihkan dahulu. Lepas tu ambil serum tersebut, letak dekat sini. Serum atau apa-apa produk ya, letak dekat sini atau dekat sini, tunggu 24 jam. Esok hari kita tengok, adakah gatal ataukah merah. So kalau ada, memang tak boleh. Okay. Seterusnya, Nisa Nazmi, 49 reset tu boleh pakai setiap bulan. Oh sayang, dia by quarter ya. Setiap suku tahun, setiap macam tu lah. Not every month. Okay. Siap saja boleh buat yang lain pula. Seperti illuminating ke ataupun retexturizing. Okay. Seterusnya. Ada lagi tak? Amal Zakir, Artistry Labs boleh pakai ke kalau kombinasi labs? Kombinasi? Boleh. Yang penting ada masalah kulit. Kalau kita bercakap pasal kombinasi ni jenis kulit. Jenis kulit ya. Tapi masalah kulit tu itu yang kita kena fokus. Kalau ada mempunyai masalah kulit kusam ke, kan, bolehlah guna apa tadi? Retexturizing atau pori terbuka, boleh guna retexturizing. Okey, kalau mempunyai pigmentasi, boleh guna illuminating. Alright? Ada lagi? Batlia Aman Rajindaran. Okey. Welcome. Okey, jerawat teruk boleh guna vitamin C serum. Apa boleh recommend please? Okey, jerawat teruk ya. So jerawat teruk ni kalau boleh kita bagi dia rehat dahulu. Baru kita guna jenis-jenis vitamin C macam tu. Okey, kena berhati-hati sebab saya tak pasti dia macam mana teruk kan. Adakah dia macam penuh seluruh muka? So itu kena berhati-hati. Polishing pun tak boleh buat masa tu sebab dia dalam inflam. Okay. So masa ni dia kena guna Artistry Studio. Okay. Seterusnya. Lailatul, muka berminyak berlebihan normal. Muka berminyak berlebihan normal ke tu? Oh okay. Kalau minyak berlebihan normal ke tu? So ini lagi satu. Bila kita bercakap muka berminyak ni, satu disebabkan kita dehidrasi. Yang kedua memang jenis kulit kita. So saya tak pasti sama ada Lailatul ni macam mana. Memang jenis kulit berminyak ke? Kalau jenis kulit berminyak itu adalah faktor genetik. Tapi kalau disebabkan dehidrasi, kita boleh rawat dia dengan menggunakan serum. Sama jugalah dengan, tapi kalau jenis kulit berminyak, kita boleh gunakan kita punya skincare seperti balancing ya. Alright, seterusnya ada lagi tak soalan kita? Nur Hidayah. Founder Platinum Nur Hidayah. Well, kalau congested skin, pori-pori tersumbat, better yang mana ya? Okey. Kalau pori-pori tersumbat, better yang mana? So pori-pori ni kan, satu lagi kita kena tanya juga ni. Dia punya jenis kulit ni berminyak kot kan? Kalau berminyak umur pun kena tahu juga kan? So kalau berminyak tu, saya sarankan guna balancing lah. Okay? So gunakan purifying mask. Okay, dia boleh bantu clearkan kita punya yang pori-pori tersumbat tadi. Okay, sebab dia serap daripada tanah liat kan, dia serap apa tu, minyak-minyak tadi dan yang tersumbat tadi. Okay. Seterusnya, Kak Izzah Aziz, umur late 20-an, tapi ada certain part kulit muka selalu mengelupas sampai merah-merah. Sesuai guna skincare apa? Mengelupas sampai merah-merah? Sama ada awak dehydrated ni, saya rasa sebab mengelupas kan sampai merah-merah. Ataupun awak ada masalah kulit sensitif. Okey, so bagi saya kalau kulit mengelupas ada merah-merah ni, kulit awak terlalu dehydrated. So kurang hidrasi lah ya.
So apa yang awak perlu guna adalah hydrating set. Okay. Lepas tu boleh ambil kita punya vitamin C, tapi masa mengelupas merah-merah tu dia akan ada menyengat sikit lah. Okay. Dia slowly akan hilang rasa tu bila awak sudah kulit awak sudah terhidrat. Okay. So kalau ada rasa not comfortable, boleh guna yang CTM saja dulu, hydration punya set. Okay. Seterusnya kita ada lagi ke? Cukup masa ya? Ada masa lagi Alright. Nur Hazrin binti Mat Khalid. Antara Illuminating Lab dan Fortinet Reset, mana lagi sesuai untuk jeragat? Saya sarankan ambil Illuminating. Okay? Itu memang sesuai sangat untuk jeragat. Ambil dia punya serum dahulu, sapu ke seluruh muka. Selepas tu ambil, okay, sebab dia jeragat kena ambil yang kahwin ya. Jangan guna yang serum botol satu je ya. Dia kena guna dengan spot corrector. Yang spot corrector tu sapu dekat kawasan yang ada pigmentasi sahaja. Sapu-sapu ya. Okay. Seterusnya kita ada Nur Hazrin binti sudah. Alright, oi Nana. Soalan ketiga dari Nana ya. Alright Nana, Artistry Studio dari umur berapa boleh guna? Okey, sepatutnya Artistry Studio ni untuk yang muda-muda berumur 13 hingga 19 tahun. Tetapi bila ada jerawat, awak boleh guna juga. Ya? Okey. Rosalind, ini adalah soalan terakhir ya. Okey, soalan terakhir daripada Rosalind. Dia tanya Illuminating Lab ni boleh guna berterusan ke? Boleh sayang. Boleh guna berterusan. Dia tak ada season. Okay, continuously boleh guna. Itu lagi bagus, disiplin ya. Itu adalah soalan yang terakhir tadi ya. Okay, sekarang kalau ada sekiranya ada soalan yang kita terlepas pandang, tak terjawab malam ni, bolehlah anda hantarkan ke help desk. Diorang akan hantar kepada kami. Kita akan call, so don't worry, okay? Alright. Baiklah. Sebelum kita akhirkan kita punya rancangan, kita ada lagi knowledge Akademi ABO, lupa saya. Akademi ABO jangan dilupakan ya. Boleh pergi ke Akademi ABO untuk belajar lagi banyak pelajaran dalam tu. Pergi ke Akademi ABO, okay? So, tadi dah terkeluar. Alright, sekarang ada masa untuk belajar dan menang. Dah belajar? Siapa cepat dia dapat. Cepatlah scan the QR. Okey, bila anda dah imbas atau scan di dalam kotak tersebut, anda jangan lupa bagi feedback dahulu. Lepas tu baru bagi jawapan. Jangan lupa ya. Siapa cepat dia dapat cepat. So dia 5 pemenang teratas saja akan mendapat hadiah misteri. Tak bagi tahu hadiah misteri ya. Ini akan dihantar ke rumah anda. Baiklah. Kita ada okey, saya bagi masa 5 saat dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Habis. Hantar, cepat hantar. Hantar. Siapa nak dapat hadiah? Okey. Baiklah, sebelum okey, kita sebenarnya sudah di akhir sesi. Okey. Saya ucapkan terima kasih kepada anda kerana meluangkan masa 1 jam ya, 1 jam ya bersama kami dan bersama Diamond Aina tadi ya. Oh my god, sangat menjadi sumber inspirasi kita semua. Baiklah, kita sampai di sini saja. Sekian, terima kasih semua. Love. Bye, selamat malam.
Record